Alamak Jem, sampai ke Kelantan ni? Alang-alang cuti Deepavali ni, jom kita pergi Kelantan. Bateri dah charge penuh. Kita orang start dalam 12.40 pagi. Hari ni agak-agak kita drive dalam 423 km. Weh, beratur lah pula dah masuk Tol Gombak. Tengok guys, merah je ni. Okey dah tak jam, jom kita jalan laju. Dah kat Tol Bentong. Bateri sekarang ada lagi 87%. Dekat highway kita bawa dalam 110 macam tu je. Dah sampai Rauk ada lagi 71%. Okey lah tu kan. Sekarang kita orang kat Padang Tengku, bateri ada 54%. Kita orang masuk highway balik. Kat sini kita orang bawa laju sikit lah sebab ngantuk weh. Ni kat Gua Musang weh, panjang lah jam dia. Waze pun tunjuk merah je all the way. Sekarang kita dah sampai Orange Mall Gua Musang. Kita nak pergi charge kejap lah. Tak ada orang, gelap gila. I nak tidur kejap lah bagi husband yang charge. Okey, sementara member tidur, kita charge kereta dulu. Kita dah jalan 245 km, bateri ada 31%, range ada lagi 100 km. Gelap gila weh kawasan ni. Dan untuk fast charging, kita kena pakai dua-dua port ni. Dekat Jentari Gua Musang ni, dia boleh support sehingga 200 kW. RM1.60 1 kW. Sementara dia charge ni, bolehlah kita join tidur sekali. 84 kW. Bolehlah. Dah tidur lebih kurang 50 minit, bateri pun 96%. Okeylah, boleh gerak. Sebelum tu ngopi dulu. Bangun-bangun je, dah terang. Kita sambung layan jam. Tapi tak apa, dapat tengok keindahan alam cantiknya. Baiklah. Dah sampai Kuala Kerai, ada lagi 71%. Nak cari makan lah, lapar lah. Time ni kita orang dah kat Tanah Merah dah. Ada lagi 30 km nak sampai destinasi. Ya, dah sampai Pasir Mas. Bateri ada lagi 55%. Alhamdulillah, kami dah sampai. Kalau dekat kampung, korang tak payah cari jaja. Pakai je plug 3 pin tu. Memanglah lambat sikit, tapi time korang tak pakai kereta, korang tidur, boleh je cas. Macam mana guys? Kesimpulannya, boleh jalan jauh. Cuma kena plan lebih sikit lah. Jangan lupa like dan subscribe.